Ini adalah satu tindakan yang bodoh pada saya. Pergi jual aset kita yang berkualiti, bawa balik duit itu, beli ringgit, lepas tu pump in bursa saham, duit tu meruap, bursa kita masih mengudum dan ringgit kita masih tidak improve. Habisnya duit EPF kita yang habis. Semalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau EPF telah membuat kenyataan bahawa income mereka, earning mereka atau pendapatan mereka untuk suku pertama tahun ini telah jatuh tuan-tuan 13% berbanding tahun lepas. Mereka tahun ini earning mereka kalau ikut laporan ni, the EPF recorded investment income totaling 18.31 bilion berbanding 20.99 bilion pada tahun lepas. Dan lepas itu dia cakap lagi, it said the total investment income includes 1.02 billion mark to market gains on securities that have not been realized due to foreign exchange rate fluctuation. In line with EPF policy, this gain will not be distributable as dividends. So apa yang translation dia, ini juga termasuk 1.02 billion mark to market. Mark to market ni harga di atas kertas yang dia tak jual benda itu, tapi harga di atas kertas pada aset itu ataupun saham itu, yang katakan kamu pegang saham, harga masa kamu beli dulu RM1, tetapi sekarang nilainya hari ini RM2, so kamu untung RM1, tapi itu kamu tak jual, kamu tak dapat keuntungan tu. Tapi dalam kes ini, dia mark to market, atas kertas saja dia declare keuntungan itu sebagai dia punya pendapatan ataupun income. So ada beberapa isu dekat sini. Nombor satu, jatuh 13%. Banyak jatuh ni, ataupun 2.6 bilion tadi yang saya cakap. Nombor satu, saya dah cakap dah benda ini dulu. Tahun lepas, saya dah cakap berkenaan dengan apabila mereka gunakan dana-dana daripada GLIC ni atau Syarikat Pelaburan Kerajaan, termasuklah KWSP ni atau EPF ini, untuk menguatkan ringgit. Ingat tak? So pada tahun lepas, ada kenyataan daripada Bank Negara, Gubernur Bank Negara dan Menteri Kewangan sendiri, Menteri Kewangan kedua tak salah saya. Dia kata dia akan minta syarikat-syarikat kerajaan, syarikat-syarikat berkenaan kerajaan dan syarikat pelaburan kerajaan. EPF ni, KWSP ni termasuk dengan dalam syarikat pelaburan kerajaan, akan untuk membantu mengukuhkan ringgit. Dan pada ketika itu saya cakap, kamu pakai dana EPF untuk untuk jual kita punya aset di luar negeri ni, lepas tu bawa balik dana ini dan untuk beli ringgit, untuk kukuhkan ringgit. Lepas itu, dan duit yang bila mereka beli ringgit, lepas tu dia pump in kepada bursa saham tempatan. Saya tanya mereka, adakah ini yang kamu buat? Mula-mula dulu dia tak mengakulah. Dengan orang-orang kerajaan kata mana ada ni, Syam Jalil cakap tak betul lah, cakap bohong lah. Sekali tiba-tiba penganalisa kewangan daripada antarabangsa keluar di, tak salah saya, CNBC ke mana, yang mengatakan bahawa Malaysia buat benda-benda ini. Lepas tu baru dia orang mengaku yang mereka telah gunakan dana untuk mengukuhkan ringgit dan beli balik ringgit ini. Saya cakap benda ini tak masuk akal. Satu, macam kamu berniaga nasi lemak, kamu tak laku, kamu beli sendiri nasi lemak kamu itu. Habisnya nasi lemak kamu itu basi, tak ada orang makan, duit simpanan kamu sendiri yang habis. Itu yang menjadi masalah dalam pembelian ringgit itu. So saya kata pada ketika itu, ini akan memberi kesan kepada pendapatan wang simpanan hari tua kita ini. Sekarang tiba-tiba semalam declare pendapatan kita telah jatuh 13%, pendapatan EPF kita untuk suku yang pertama. So EPF kena jawab, nombor satu, kenapa benda ini berlaku. Jangan bagi jawapan-jawapan kritik pasal volatility market lah, global uncertainty lah. Itu biasalah, semua orang budak sekolah pun boleh bagi jawapan macam itu. So mereka mengikut akta EPF, mereka perlu bagi tahu Menteri Kewangan
apa yang berlaku. Menteri Kewangan boleh tanya dan Menteri Kewangan kena jawab benda-benda ini di Parlimen. Ahli-ahli Parlimen balik PH ni memanglah dia orang ni ikut aja, kena kencing atas kepala pun saya rasa mereka ikut, tak mau tanya soalan. Tapi kita sebagai rakyat, kita kena tanya benda ini, kenapa perkara ini berlaku. Adakah dana yang kamu pakai ni, dana EPF ini digunakan untuk beli? Dulu mereka untuk beli balik ringgit. Dulu tak salah saya Menteri Kewangan kedua ada jawab dalam Parlimen, betul dia pakai dana-dana daripada GLIC ni, GLC ni untuk balik ringgit, tapi dipulangkan ataupun dia bawa balik keuntungan, dia cakap cuma keuntungan. Tapi kita nak tahu keuntungan ni macam mana. Kamu jual saham itu, bila kamu jual saham, kamu tak boleh jual untung saja. Kamu kena jual unit saham itu. So bila kamu jual saham ini, dengan unit-unit itu kamu jual. Habisnya kita punya saham-saham yang bagus-bagus dekat luar negeri ni akan jatuh. Lepas itu kita bawa balik benda ni, beli ringgit, pump in pasaran saham. Sebab itu saya tanya dulu, kamu buat macam ni ke? Sampai sekarang kamu tak menjawab. Kamu bagi sama-sama je macam itu. Sebab kalau kamu buat macam itu, apa yang berlaku? Apa yang berlaku, kita punya pendapatan KWSP ni menurun macam declare semalam. Lepas itu pasaran saham kita masih tidak menunjukkan prestasi yang memberancangkan. Hari ni pasaran saham kita 1,500, 1,503 ke apa. Lagi jatuh, kadang naik, kadang turun, tapi di paras itulah. Tidak menunjukkan prestasi yang kukuh lah. Yang orang bawa keluar duit ini daripada pasaran saham kita yang banyak. So apa guna kita beli ringgit, pump pada pasaran saham kita, tapi lepas itu orang-orang daripada luar negeri ni dia pergi jual saham kita, dia bawa keluar balik duit. So habisnya pasaran saham kita masih merudum dan ringgit kita masih lemah. Hari ni ringgit adalah 4.24 tak salah saya. Tidak mengukuh pun. Kamu kata itu hari nak 4.0 something lah, turun sekejap je, lepas tu naik balik. Exactly apa yang saya kata pada tahun lepas. So sekarang ia telah memberi kesan kepada kita punya pendapatan EPF ini. Ini yang kamu kena jawab lah. Ini kita punya simpanan hari tua. Kamu pakai ni untuk buat magic yang tak berguna. Ini bukan magic ini. Ini satu benda yang satu benda yang reckless lah. Pakai wang simpanan hari tua kita. Kamu pergi beli ringgit, lepas tu masuk ke sini, lepas itu pergi beli saham di bursa kita, tiba-tiba benda tu meruap, ringgit kita pun tidak mengukuh, pasaran saham kita masih lemah. Habisnya kita punya pendapatan EPF kita pula yang berkurang. Keputusan-keputusan ini yang kamu kena. Satu lagi berkenaan dengan unrealized gain ini. Tadi dia punya kekurangan itu, pendapatan dia berkurang sebanyak berapa tadi, 2.6 bilion. Kita dapat 18.31 bilion berbanding dengan 20.99 bilion suku pertama. Dan dinyatakan juga ini telah termasuk 1 bilion mark to market unrealized gain daripada equity. So saya nak tanya ini, sejak bila kita pakai mark to market unrealized gain ni sebagai income? Biasanya orang buat mark to market ni untuk asset liability punya balancing. Kita nak tahu kita punya aset dengan berapa aset kita sekarang ni, value dia dalam balance sheet. Bukan nak declare earning untuk bayar dividen. Kita tak boleh pun mark to market berdasarkan mark to market punya earning itu untuk bayar dividen macam saya cakap tadi. So sebab itu kamu declare earning, sebab EPF ni orang nak tengok dividen kamu bayar kerajaan ataupun dividen bayar pencarum ni berapa. Bukan untuk kamu syok-syok saja kata ini pendapatan kamu. So tak perlu pun kamu mark to market untuk earning itu, kecuali kamu ada sebab-sebab lain. Biasanya dalam banyak perkara unrealized gain ini atau mark to market punya gain ini, kita tak declare sebagai income. Dia bukan tak boleh, boleh, tapi biasanya hedge fund yang buat benda ni.
orang-orang corporate for the purpose of tax atau syarikat-syarikat, individu ke mana-mana tak pernah buat mark to market ni declare sebagai gain. Saya belajar kewangan, finance dulu. Di sekolah finance tertua, termahal dan terbaik di dunia, di Wharton. Saya bukan nak puji sekolah saya, tapi itulah faktanya. So banyak graduate daripada Wharton ni pergi kerja kat Wall Street. Saya dulu pun pernah kerja dekat sana sekejap, di area itu di New York. So kamu tak usah nak kencing saya lah, memang dia dibenar. Untuk kita declare mark to market unrealized gain ini dalam certain condition, biasanya hedge fund lah buat. Tapi kita EPF ni bukan hedge fund. So saya nak tanya, sejak bila kamu declare mark to market unrealized gain ni sebagai kamu punya income? Satu, benda tu memanglah untaxable. Second, kamu cakap berdasarkan polisi EPF, mark to market gain ini tidak akan dibayar sebagai dividen. Memanglah, siapa yang pernah belajar finance pun tahu, iaitu kalau kamu tak realize gain tu on paper je, macam mana kamu nak bayar dividen? Sebab cash tu tak ada, kamu ini on paper punya gain. Masalahnya, buat apa kamu pergi declare mark to market unrealized paper gain ni, keuntungan atas kertas ni, sebagai kamu punya income? So saya tengok, kamu check balik lah berdasarkan IFRS punya standard ke GAAP punya US standard ke macam mana. Saya rasa memang betul dibenar macam saya cakap tadi, dalam hedge fund biasa buat benda-benda macam ni. Tapi kamu sebagai kumpulan wang simpanan pekerja, saya tak rasa kamu patut buat benda ni. Mungkin kamu dah lama kamu buat, orang tak perasan, saya tak tahu. Tapi kali ni saya nak tanya, bila kamu buat macam ini, nampaklah kamu punya pendapatan tu naik lah, bukan naik, 18 bilion lah. Cuba kalau kamu tak masukkan benda 1 bilion ini, maka pendapatan kita lebih rendah, 17 bilion. So kamu hilang berapa? 20 lebih persen berbanding dengan suku pertama tahun lepas. Lagi teruk. So adakah kamu masukkan unrealized gain ni, mark to market punya gain ini, sebab kamu takut kalau pendapatan cash kamu sebenar itu akan jadi lebih rendah? Ada soalan-soalan yang saya nak tanya, sampai sekarang tak berjawab detailnya itu. Nombor satu, berapa banyak daripada aset-aset kita luar negeri ni yang kamu bawa balik dan beli ringgit, dan lepas tu pump in kepada bursa saham? So saya nak tahu ni, jumlah ini rakyat nak tahu. Sebab ni duit kita, duit saya juga, duit EPF saya ni, saya ada duit dalam EPF. So berapa banyak daripada duit wang simpanan kita ni yang kamu aset yang dijual di luar negeri untuk beli ringgit, dan berapa banyak specifically yang kamu bawa masuk dan pump in kepada bursa Malaysia, dan lepas itu tiba-tiba nilai asetnya meruap dan jatuh pula saham itu. So kita yang rugi. So ini adalah satu tindakan yang bodoh pada saya. Pergi jual aset kita yang berkualiti, bawa balik duit itu, beli ringgit, lepas tu pump in bursa saham, duit tu meruap, bursa kita masih merudum dan ringgit kita masih tidak improve. Habisnya duit EPF kita yang habis. Ini yang telah terjadi berdasarkan keputusan-keputusan kamu orang semua dalam kerajaan ini. Ini yang saya nak tanya, kamu kena jawab. Kalau kamu tak reti nak buat, kamu berhenti je lah. Nak harapkan Menteri Kewangan, dia apakah benda pun dia tak tahu. Menteri Kewangan Asia terbaik kono.